Deadlift nampak simple, tapi kalau salah cara boleh menyebabkan masalah sakit pinggang. Okay, kesilapan yang pertama adalah disebabkan oleh cara kita mengangkat, iaitu kita lebih membongkok kepada bahagian kita punya tulang belakang. So, yang ini dia akan menyebabkan tekanan yang tinggi dikenakan pada bahagian tulang belakang kita. Yang kedua adalah disebabkan oleh bar tersebut terlalu jauh daripada badan kita. So, that's why dia akan menyebabkan kita perlu menggunakan otot belakang yang lebih untuk kita mengangkat bar tersebut. So, apa cara yang betul untuk kita buat deadlift ni untuk elakkan kita rasa sakit belakang adalah, yang pertama, kita perlu pastikan kita punya tulang belakang dalam keadaan yang neutral, iaitu dalam keadaan yang tegak. Okey? Dan kemudian kita perlu menggunakan lutut dan juga kita punya bahagian otot pada bahagian pinggul untuk mengangkat bar tersebut. Dan yang seterusnya, bar tersebut kenalah rapat ke badan kita. So, korang mental check teknik dulu, baru korang tambahkan beban. Okay? So, benda ni penting untuk elakkan kita rasa sakit belakang. So, sepatutnya deadlift ni dia akan protect kita punya pinggang instead of dia akan merosakkan kita punya bahagian pinggang. Okay, boleh share komen kat bawah korang punya deadlift betul ataupun salah.